Assalamualaikum guys, selamat kembali ke Haris Zone. Video hari ni kita nak buat satu unpacking kad. Dan kad apa? Kad ya guys, ini dia pack yang terbaru iaitu Warboy Galaxy Monster Galaxy Card Pack Blazing Frost. Ya betul. So hari ni kita nak unpack Warboy Galaxy Card Pack Blazing Frost. Alright, so dah start kita dah unpack Heroes Unite, which is abang dah unpack tadi. So korang boleh check video ni dekat sini. Dan ya, jangan buang masa lagi, mari kita unpack card Warboy Galaxy Card Pack Blazing Frost. Let's go. Tunggu jap, sebelum kita mulakan video kita untuk hari ni, Abang Zon nak ucap terima kasih kepada semua para subscribers Abang Zon kerana Abang Zon telah dapat 100k subscribers. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada semua yang sokong Abang Zon. Alright, so jangan buang masa lagi, mari kita teruskan video kita untuk hari ni. Let's go. Okay guys, so kita move on ke pack yang pertama dulu. Seperti biasa, Abang akan explain tiap-tiap jenis card ni punya effect dengan kad sokongan dia sekali. Okay, so bagi kita fokus sikit. Okay. Alright, so ini adalah pack yang pertama. So kat sini kita boleh nampak Warboy Glacier dan QR code untuk tutorial cara nak main Warboy Galaxy Card. So kalau korang nak scan, boleh scan di sini. Sebab ni abang korang boleh pause dan scan QR tu untuk lihat cara bermain Warboy Galaxy Card. Okay, so sekarang ni kita akan buka kad ni dan tengok kad apa kita dah dapat. Alright, okay, so kita dah buka. Of course, seperti biasa, dia akan bagi ni yang dadu tu. So kat sini kita ada Warboy kad pertama iaitu Gopal dan Kuali. 3 bintang, 140 nyawa, 80 serangan, dan di bawah ni ditulis pilih satu kad dari deck dan letakkan di tangan. Kocok semula deck selepas kad dipilih. Maksud dia efek ni adalah kita kena pilih satu kad dari deck dan letakkan di tangan kita. Lepas tu kita kena congkan balik semula deck. Sorry. So itulah fungsi Gopal dan Kuali. Next. Oh, kita ada Gopal dan Fang pula. Tadi Gopal dan Kuali, ni Gopal dan Fang pula. Alright, so kat sini Gopal dan Fang 3 bintang, 140 nyawa, 140 serangan. Dan di sini ada 2 efek guys. Okey, kat bawah ni ditulis kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Fang dan Gopal. So kalau kita pernah guna kad Fang dan Gopal, kita boleh guna kad ni. Tapi kalau kita tak pernah guna kad Fang atau Gopal, kita tak boleh guna kad ni lah. Okey, so itulah efek pertama yang Abang Zon rasa ni bukan efek, ni namanya syarat. Okey, yang kedua, inilah efek dia. Okey, yang tadi tu syarat dia. Okey, efek pula adalah alihkan satu kad dari zon menang pihak lawan ke zon kalah. Setiap kali kad ini seri dalam awesome. So kalau kita seri dalam awesome, kita kena pindah satu kad pihak lawan kita dari zon menang dan pindah ke zon kalah. Alright, so itulah fungsi Gopal dan Fang. Okay, ini kad awesome. Next kita ada Fang pula. Okay, tadi tu Gopal dan Fang, kali ni Fang pula. So fungsi Fang ni adalah, okay, jap, sebelum kita teruskan ke efek, kat sini tulis 100 nyawa, 120 serangan, 3 bintang. Dan di bawah ni tulis kira jumlah kad di tangan pihak lawan. Serangan 20 tambah 20 untuk setiap kad yang ada di tangan pihak lawan. Okay, interesting. So apa maksud dia adalah kita kena lihat berapa kad yang berada di tangan pihak lawan kita. Contohlah dia ada 3 kad. So serangan kita akan tambah dari 120 tambah dengan 60 jadi 180 serangan. Itulah fungsi kad Fang. Alright, next kita ada Chachix lagi. Okay, so Chachix 2 bintang, 40 nyawa, 40 serangan. Dan bawah ni tulis Godam zon menang pihak lawan. Setiap kali Chachix menang awesome, alihkan satu kad dari zon menang pihak lawan ke zon kalah. Setiap kali kalau kita menang awesome, kita kena alihkan satu kad dari zon menang pihak lawan kita dan pindah ke zon kalah. Itulah fungsi dia, Chachix. Dan akhir sekali kita ada special card iaitu Warboy Glacier. Yes. So 4 bintang, 240 nyawa, 200 serangan. Dan syarat dia adalah di sini tulis kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Warboy Gempa dan Warboy Ice.
kalau kita so kalau kita ada pernah guna kad boy gempa atau boy ais, kita boleh guna kad ni. Tapi kalau kita tak boleh pula. Kalau kita tak pernah guna kad boy gempa atau boy ais, kita tak boleh guna kad ni. Alright. Itulah fungsinya. Itu syarat dia, sorry. Bawah ni pula adalah efek dia. Okey. So, di sini tulis pilih 2 kad sokongan dari zon kalah dan masukkan semula ke dalam deck. So, kita kena pilih 2 kad sokongan ya. 2 kad sokongan saja. Dan letakkan kita kena pindahkan kad sokongan tu dari zon kalah dan masukkan semula ke dalam deck. Itulah fungsi boy Glacier. So, itulah pack yang pertama. Sekarang kita move on ke pack yang ke 2. Yeah, 2. Okay guys. So, mari kita buka pack yang kedua ni pula. Whoop. Yes. Okay. So, kat sini kita ada kad sokongan. Dan di sini tulis Kepaku Park. Taman tema Kepaku. Betul ke? Betul ke? Tak tahu. Okay. Alright. So, kad sokongan. Ini bawah ni tulis serangan pihak lawan tidak berkesan untuk pusingan ini saja. Oh, I see. Apa maksud kad sokongan ni adalah kalau kita kalah dalam awesome pertama, serangan pihak lawan kita tak akan berkesan pada kita. So, nyawa kita masih selamat. Tapi untuk pusingan pertama saja. Kalau next round, habislah. Okay, so itu saja untuk kad sokongan. Okay, kita ada Adudu dengan perisai Windara. Alright, so 3 bintang, 120 nyawa, 1 serangan. Dan efek ni tulis, ambil 3 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan anda. Alright, apa maksud kad ni adalah kita kena ambil 3 kad dari bahagian atas deck sahaja, atas deck, dan letakkan di tangan kita. So, itulah fungsi Adudu. Okay, ni kad awesome. Ada kad special bersinar pula tu. Okay, Abang Zul tak nak bagi korang tengok. Kita ada Boboiboy Taufan dengan 4 bintang. Wow, okey, 100 nyawa, 120 serangan. Dan bawah ni tulis, pilih 1 kad jenis Boboiboy Solar dari deck dan letakkan di tangan. Jadi kita kena pilih 1 kad jenis Boboiboy Solar, tak kira lah Boboiboy Solar yang Windara ke atau yang Sorry ke, macam-macam jenis Boboiboy Solar. Pilih 1 kad dan kita kena letakkan Boboiboy Solar tu di tangan kita. Next, kita ada Champ Bot. Dari Boboiboy pula tiba. Okay, Mechamato, sorry. Okay, Chambot 2 bintang, 80 nyawa, 1 serangan. Dan bawah ni tulis Champot memecut ke depan. Serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 2 kali. Okay. So, kalau kita kalah awesome 2 kali, nyawa kita masih selamat. Tapi, kalau kita kalah dalam awesome 3 kali, habis lah, game over. Okay, itu saja untuk Chambot. Next. Wow, apa ni guys? Ini kad sokongan ni tapi first time kad sokongan ni bersinar. Wow. Guys, serius lah guys. Ya betul, kad sokongan beremas. What? Okay, first time kad sokongan bersinar emas. Jadi kad sokongan jadi special card. Wow, okay. So, inilah dia Panglima Perapi versus Mas Mawais. Dan di sini tulis efek katanya, ambil 1 kad dari zon menang pihak lawan dan masukkan semula ke dalam deck pihak lawan. Okay. So, maksud dia adalah kita kena ambil 1 kad pihak lawan yang dari zon menang pihak lawan dan masukkan kad tu ke dalam deck pihak lawan semula. So, maksudnya dia punya point tu kurang lah. Okay, itulah fungsi kad sokongan. Not bad. First time kad sokongan jadi special card. Okay, kita move on ke camera focus, thank you. Okay, pack yang ketiga pula. Jom, kita ada kita ada Yaya and Ying. Alright, kejap. Bukan tu saja. So, bila korang dah collect aja semua kad Boboiboy Galaxy card ni, korang boleh gabungkan je. Tengok, dah macam dah macam puzzle ya. So, bagi korang tak tahu, bukan saja ni untuk main game saja, ni pun boleh collect dan boleh combine macam puzzle. Ni contoh dia. Abang rasa betul lah kan? Betul ke?
Entah. Okay. Jangan masa lagi. Mari kita start dengan kad yang pertama. Yaya dan Ying. 3 bintang, 160 nyawa, 120 serangan. So, syarat dia adalah kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Yaya dan Ying. So, seperti macam friend Dakopal, itulah syarat dia. Kalau korang pernah guna kad Yaya dan Ying, korang boleh guna kad ni. Tapi kalau korang tak pernah, jangan guna kad ni. Okay, itu syarat dia. Next, efek dia pula. Okay, so efek dia, tiup satu efek dari kad sokongan yang berada di deck pihak lawan dan aktifkan efek tersebut. Pihak lawan perlu kocok semula deck selepas efek dipilih. Maksud kad ni adalah, maksud efek kad ni adalah kita kena tiup satu efek dari kad sokongan yang berada di deck pihak lawan kita dan kita kena aktifkan efek kad sokongan tu tersebut. Lepas tu pihak lawan tu pula kena shuffle balik semula deck pihak lawan tu selepas efek tu dah pilih. So itulah fungsi kad Yaya dan Ying. Okay. Next, okay, ini kad awesome lagi. Nice juga Next kita ada Ying pula. Alright, so fungsi, sebelum kita ke fungsi, kita tengok 2 bintang, 60 nyawa, 60 serangan. Dan di sini tulis Dayan laju. Yang Ying berlari ke deck pihak lawan. Pilih satu kad dari deck lawan dan tiup nyawa serta serangan kad tersebut. So kita kena pilih satu kad dari deck pihak lawan kita dan tiup nyawa dia dan serangan dia. Contohlah Abang Zon pakai ni, kad ni Yaya dan Ying. So kita boleh tiup dia punya serangan dia dengan nyawa dia orang. So dari 80 tukar ke 160, 60 tukar ke 120. Itulah fungsi Ying. Okay. Next, kita ada Mega Concho. Okay. Mega Concho dengan 3 bintang, 140 nyawa dan 120 serangan. Di bawah ni tulis automatik menang jika kad jenis Mekamato berada di zon kalah. So kalau kita ada kad jenis Mekamato di zon kalah, automatik ni kita menang lah. Tak payah awesome. Alright, next kita ada Tok Abah. Tok Abah dengan 2 bintang, 40 nyawa, 20 serangan. Dan di bawah ni tulis automatik menang jika kad di zon aktif pihak lawan adalah kad jenis Boboiboy. So kita akan automatik menang kalau zon aktif pihak lawan adalah kad jenis Boboiboy. Contohlah Boboiboy Glacier tadi ada di berada di zon aktif. So kalau Tok Abah versus Boboiboy, menang lah. So itulah fungsi efek Tok Abah. Okay, inilah favorite Abang Zon punya favorite elemental, iaitu Boboiboy Frostfire. Sebenarnya bukan elemental fusion. Okay, so 4 nyawa lagi, 4 bintang, 220 nyawa, 200 serangan. Dan di sini tulis kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Ice dan Blaze. Okay, seperti biasa kalau kita ada Boboiboy Ice atau Blaze, kita boleh guna kad ni. Kalau tak ada, jangan guna. Dan di sini ditulis automatik menang sekiranya automatik menang sekiranya kad jenis Boboiboy Ice atau Blaze berada di zon kalah. So kalau kita ada Boboiboy Ice atau Blaze di zon kalah, kita menang. Tak awesome. Itu fungsi Boboiboy Frostfire. Next, kita move on ke pack seterusnya pula. Camera focus. Thank you camera. Okay, kita ke pack yang keempat pula. Yang ni pack ketiga kan? Sebenarnya ni pack ketiga. Okay, kita ke pack keempat pula. Let's go. Alright guys, so kita ke pack yang keempat pula. Okay, kad pertama kita ada Boboiboy Blaze. Alright, so kat sini tulis sini kita ada 3 bintang, 110 nyawa, 140 serangan. Dan bawah ni tulis serangan pihak lawan tidak berkesan. I see. So serangan pertama pihak lawan, kalau kita kalah dalam awesome pertama, serangan pertama pihak lawan kita tak berkesan. So nyawa kita masih selamat. Tapi untuk round ke seterusnya kena menang awesome kedua. Kalau tak, game over. Okay. Next, kita ada Kuali. Dia ada 2 bintang, 80 nyawa, 80 serangan. Dan bawah ni tulis nyawa tambah 20 untuk setiap kad yang berada di zon menang dan kalah pihak lawan. So, nyawa kita akan meningkat ke 20 kalau kad pihak lawan kita berada di zon menang dan kalah.
setiap kad lah. Next. Wow, oh ini adalah Rock Saksa punya final form. Dah cerita Boboiboy Gentar. Okay, wow, nampak seram ya guys. Okay, so ini dia Rock Saksa. Okay, 4 nyawa 220 nyawa, 4 nyawa pula, 4 bintang 220 nyawa, 180 serangan. Dan bawah ni tulis cara dia adalah kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Raw. Cara dia adalah kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Raw Saksa. So kalau kita pernah guna kad Raw Saksa, kita boleh guna kad ni. Kalau kita tak ada, jangan guna. Dan efek ni tulis lihat deck pihak lawan. Lihat deck pihak lawan, pilih satu kad dan tiru efek kad tersebut. Jadi kita boleh pilih, kita boleh tengoklah deck pihak lawan kita dan kita kena pilih satu kad dan tiru efek tu. Ya, itulah fungsi Raw Saksa. Next, wow, kita ada General Chikala. Abang Zul, abang tak pernah dapat General Chikala ni. So tulis ni, sini 3 bintang, 140 nyawa, 1 serangan. Dan bawah ni tulis ambil 2 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan. So kita kena ambil 2 kad dari bahagian atas deck dan letakkan di tangan kita. So itulah fungsi General Chikala. Okay, dia kad awesome. Oh, nice. For the first time kita dapat Mekamato dengan special card. 4 bintang, 120 nyawa, 100 serangan. Dan bawah ni tulis Mekamato Mechanize. Serangan tingkat 20 untuk setiap kad yang berada di zone kalah. So setiap kali kalau kita kalah awesome, kita selalu letak kad kita di zone kalah. Tapi kalau kita ada macam 4 pula, kita bagi simple lah. Tak 4, okay, 4 kad di zone kalah. So kita ada 4 kad, jadi serangan kita akan tambah 40. So 120 tambah 40 jadi 140 serangan. Okay, itulah fungsi kad Mekamato. Okay, nice. Sabar nak guna. Okay, so itulah kad yang keempat. Kita move on ke pack yang kelima. Okay, so untuk pertama kita ada kad awesome. Okay, kita letak sana. Next, kita Boboiboy Solar dengan 3 bintang, 120 nyawa, 140 serangan. Dan bawah ni tulis automatic menang jika kalah awesome pertama. So kalau kita kalah dalam awesome pertama, kita menang. Okay, so itu fungsi Boboiboy Solar. Next, kita ada Yaya dengan 3 bintang, 100 nyawa dan 120 serangan. Bawah ni ditulis tumpukan padu, kira jumlah kad di tangan pihak lawan. Kemudian kurangkan nyawa sebanyak 20 untuk setiap kad yang ada. I see. So contohlah kad pihak lawan kita ada 3 kad dan setiap kad tu ada nyawa berbeza lah. Nyawa yang berbeza. Macam 120 nyawa atau 50 nyawa ke atau 40 nyawa ke. Jadi setiap kad pihak lawan kita pegang tu akan kurang nyawa 20. So dari 120 kurang tolak 20 jadi 100. 50 tolak 20 jadi 30. Dan 40 tolak 20 jadi 20 nyawa. So itulah fungsi kad Yaya. Oh, kita ada Mas Mana dan Mas Marah. Wow, nice. 2 Mas Mana. Jangan cakap Mas Mana sebab ada Mas Marah, tapi okey, kita panggil dia Mas Mana dengan Marah lah. Okey, so ni kan adalah kad sokongan dan bawah ni tulis serangan dan nyawa akan meningkat ke 60. Okey, itulah fungsi Mas Mana dan Mas Marah. Ni kad sokongan je. Next, kita ada kad sokongan lagi dan kali ni adalah Hammer Gentar. Okey, atau Tukul Gentar. So inilah kad sokongan dan bawah ni tulis, oops, ini spoiler, sedut tenaga pihak lawan. Tetapkan nyawa dan serangan kad di zon aktif pihak lawan kepada 40. So kita boleh just sedut tenaga pihak lawan dan menggunakan kad sokongan ni. Dan kita kena setkan nyawa dengan serangan dia yang berada di zon aktif pihak lawan kepada 40. So itulah fungsi kad sokongan. Abang Zon pun tak berapa faham apa maksud efek ni. Tapi kalau korang faham, korang boleh komen di bawah dan bantu Abang Zon. Okay, next kita ada Boboiboy Beliong. Alright, so Abang Zon pernah ada kad Boboiboy Beliong. Abang Zon pernah ada dalam Galaxy album tu. So kat sini Boboiboy Beliong 4 bintang, 260 nyawa, 200 serangan.
Dan di sini tulis cara dia adalah kad ini boleh digunakan sekiranya pernah gunakan kad Boboiboy Taufan. So kalau kita ada kad Boboiboy Taufan, kita boleh guna. Tapi kalau kita tak pernah guna Boboiboy Taufan, jangan guna kad ni lah. Okay, so itulah syarat dia. Efek dia automatik menang sekiranya kad Kuputeri berada di zon menang atau zon kalah. So kalau kita ada kad Kuputeri yang berada di zon menang atau kalah, kita automatik menang lah. Awesome, tak payah awesome. Tapi kalau kita tak ada kad Kuputeri di zon menang atau kalah, yang kita kena, tak ada pilihan lain, kita kena awesome juga. Okay, so itulah fungsi Boboiboy Beliung. Kita ke pack yang ke-6. Ada 3 lagi pack. So inilah pack yang ke-6. Kita akan dapat ni lah, golem gentar ya. Itulah nama dia kan, rasanya lah. Okay, jangan masa lagi, mari kita unpack. Okay guys, so inilah dia. Kad yang pertama kita ada Gopal dengan 2 bintang, 80 nyawa, 80 serangan. Dan di situ tulis tukaran makanan. Kira jumlah kad di zon kalah pihak lawan tambah nyawa Gopal 20 bagi setiap kad yang ada. So kita kena kira berapa jumlah kad yang berada di zon kalah pihak lawan kita. Dan kita kena tambah nyawa Gopal dan nyawa kita akan meningkat dari 80 ke 110. So sekali lagi, kita kena kira berapa jumlah kad di zon kalah pihak lawan yang ada. So, itulah fungsi kad Gopal. Next kita ada tokang lagi. Kita dah pernah ada kad tokang. Kali ni kita ada 2 kad tokang. Alright. So 3 bintang, 100 nyawa, 80 serangan. Dan bawah ni tulis pihak lawan bertukar menjadi patung wayang. Tiru serangan kad lawan dan jadikan serangan sendiri. Kita boleh tiru serangan kad pihak lawan kita dan jadikan serangan kita sendiri. Yes, itulah fungsi tokang. Nice. Next kita ada Maripos dengan 3 bintang, 140 nyawa dan 120 serangan. Dan bawah ni tulis serangan dan nyawa tambah 60 jika kad Kuputeri ada di tangan. So kalau kita ada kad Kuputeri di tangan kita, kita boleh tambah HP dengan serangan kita ke 60. So nyawa kita akan meningkat dari 140 200 dan serangan kita akan meningkat dari 120 ke 180 serangan. So kalau kita tak ada kad Kuputeri di tangan kita, kita tak boleh tambah lah kita punya serangan dengan nyawa kita ya. So itulah fungsi Maripos. Next, ini kad awesome. Next kita ada Boboiboy Gempa dengan 3 bintang, 100 nyawa, 140 serangan. Dan di sini tulis efek kad lawan tidak berkesan. Okay, so efek kad lawan contohlah efek Maripos ni tak berkesan. Dan kalau kita guna Boboiboy Gempa di zon aktif, maknanya Maripos punya efek tak berkesan lah. So maknanya walaupun Maripos ada kad Kuputeri di tangan pihak lawan, tapi efek dia masih tak boleh berkesan. So maknanya dia tak boleh tinggalkan nyawa dia atau tinggalkan serangan dia. So itulah fungsi Boboiboy Gempa, efek Boboiboy Gempa. Next, dah. Yes, kita dah ada Boboiboy Gentar dengan bintang ke 5 bintang guys. Tengok 5 bintang rank S. Dan kita ada Boboiboy pula golem gentar lah nama dia. Rasanya lah tu nama dia. Okay, so 220 serangan pula tiba 220 nyawa, 100 serangan. Dan syarat dia di sini adalah kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Gempa dan Halilintar. So kalau kita pernah guna kad Boboiboy Gempa atau Halilintar, kita boleh guna kad ni. Kalau kita tak ada kalau kita tak ada Boboiboy Gempa atau dan Halilintar, kita tak boleh guna kad ni lah. So itulah fungsi Boboiboy Gentar. Sabar dulu, efek dia pula. Okay, efek dia serangan meningkat 160 jika kalah dalam osa pertama. So kalau kita kalah dalam osa pertama, serangan kita akan meningkat dari 100 ke 260. Nice. Sebab itulah abang suka Boboiboy Gentar. So kita ke pack yang ke-7 pula. Are you guys ready? Camera. Thank you camera. You guys ready? Let's go. Alright guys, so kita ada kad awesome lagi. Okay, banyak pula kad awesome ni kita ada. Alright, next kita ke kad yang kedua iaitu Boboiboy Ice. So dia ada 3 bintang, 140 nyawa, 100 serangan. Dan bawah ni tulis lihat kad di tangan pihak lawan, pilih satu kad dan letakkan di zon kalah. So kita kena tengok pula
kita kena, yelah betul lah, kita kena tengok kad pihak lawan kita dan kita kena pilih satu kad dan letakkan di zone kalah. Itulah dia fungsi Boboiboy Ice. Next kita ada kita ada Samurai dengan 3 bintang, 180 nyawa, 140 serangan dan bawah ni ditulis robot tempur yang ditakuti telah tiba. Kad lawan terlalu takut untuk menyerang. Serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 2 kali. So kalau kita kalah awesome 2 kali, serangan pihak lawan tak akan kesan kita dan nyawa kita masih selamat. Tapi ingat 2 kali je. Kalau round ketiga kena ready lah atau game over. Alright. Next kita ada Boboiboy Gempa. Okay, macam Boboiboy Gempa, kad Boboiboy Gempa tadi, efek kad lawan tidak berkesan, 3 bintang, 140 nyawa, 120 serangan. Okay. Kita ada Mahaja Geramos dengan 120 nyawa, 80 serangan. Dan bawah ni tulis serangan pertama pihak lawan terkena pada diri sendiri. Okay, so efek masih berterusan sekiranya berlaku seri dalam usaha pertama. Okay, so kalau kita kalah dalam usaha pertama, serangan pertama pihak lawan kena pada di pihak lawan sendiri. So nyawa kita masih selamat. Tapi efek ni masih berterusan sekiranya berlaku seri dalam usaha pertama. So kalau kita seri dalam usaha pertama, serangan pertama pihak lawan terkena pada diri sendiri. So nyawa dia lah yang hilang kalau seri dalam usaha pertama. Kalau next round kita dah tinggal nyawa lah. Okay, so itulah fungsi Mahaja Ramos. Next kita ada Boboiboy Blaze. Yeah, alright. So 4 nyawa, 140 nyawa. 4 bintang, 140 nyawa dan 1 serangan. Dan bawah ni tulis efek kad lawan tidak berkesan. So kalau kita kalah dalam usaha pertama, efek kad lawan, serangan efek kad lawan bukan ni, cuma efek kad lawan tak berkesan, seperti macam Boboiboy Gempa juga nampak, efek kad lawan tidak berkesan. So seperti Abang explain tadi, kalau kita aktifkan Boboiboy Blaze di zon aktif, efek pihak kad lawan tak berkesan. Okay, so itulah fungsi Boboiboy Blaze. Next kita ke pack yang ke 8. Kamera? Yeah, 8. Alright guys, so inilah dia pack yang ke-8. Dan kita ada kad awesome lagi. Kita ada kad sokongan. Dan kali ni adalah kad sokongan kekal. First time yang Abang Zul dengar kad sokongan kekal. Alright, so ni kad sokongannya ialah Boboiboy Halilintar dan Duri. Ini 2 elemental saja yang kita tak dapat tengok dia orang fusion. Agaknya apa fusion, nama elemental fusion dia orang. Okay. So kita tengok syarat dia. Kad kekal di zon kad sokongan dan hanya boleh dipindahkan ke zon kalah jika digantikan dengan kad sokongan baharu. Okay, Abang tak sure apa maksudnya, tapi kalau korang faham apa maksudnya, boleh komen di bawah. Okay, so bawah ni efek ni tulis pihak lawan tidak boleh memindahkan sebarang kad dari zon kalah pergi ke zon menang atau deck atau tangan pihak lawan. So kita boleh guna kad sokongan ni. Dan pihak lawan tak dibenarkan pindah kad diorang dari zon kalah ke zon menang atau ke deck atau tangan pihak lawan. So itulah fungsi kad sokongan kekal. Next kita ada King Boxel. Ni dah cerita Megamato. Dan di sini ada 3 bintang, 140 nyawa, 1 serangan. Dan efek ni katanya pihak lawan bertukar menjadi blok. Serangan kad lawan tidak berkesan sebanyak 2 kali. So kalau kita kalah awesome 2 kali, serangan pihak lawan, kad lawan tidak berkesan pada kita. So nyawa kita masih selamat. Tapi kalau round ketiga tu kena get ready lah, kalau tak game over. Alright, so itulah fungsi King Boxer. Seterusnya kita ada Adudu dan Brock dengan Brock mode Prop Jet. Dengan 3 bintang, 140 nyawa, 1 serangan. Efek ni ditulis lihat tangan pihak lawan, pilih satu kad dan letakkan kad tersebut di zon kalah pihak lawan. Okay, so kita kena lihat, boleh tengok kad pihak lawan kita. Dan kita kena pilih satu kad. Kita kena pilih satu kad dari tangan pihak lawan kita dan letakkan kad tu di zon kalah pihak lawan. Okay, so itulah fungsi Adudu dan Brock. Next kita ada Boboiboy Taufan dengan dia punya Perisai Windara dengan 3 bintang, 120 nyawa, 1 serangan.
Dan efek ni tulis, lihat tangan pihak lawan, pilih 3 kad dan masukkan semula kad tersebut ke dalam deck pihak lawan. Apa maksud dia adalah kita boleh lihat kad di tangan pihak lawan kita. Kita kena pilih 3 kad saja dan masukkan 3 kad pihak lawan tu ke dalam deck pihak lawan tersebut. So itulah fungsi Boboiboy Taufan. Okay. Oh, kita ada Boboiboy Ice dengan 4 bintang, 160 nyawa dan 120 serangan. Di sini tulis buang, sekejap, bagi fokus sikit. Okey, buang semua kad di tangan pihak lawan dan letakkan di zon kalah. So kita kena buang, pihak lawan kita kena buang semua kad kita punya opponent iaitu pihak lawan kita kena letak semua kad yang dipegang tu dan letakkan di zon kalah. So itulah fungsi Boboiboy Ice. Okay. Next kita ke kad yang terakhir pula. Kad ke-9 dan guess who? Boboiboy Sopan. Alright. Kita buka, kita unpack kad yang terakhir. Kad yang pertama kita ada Tok Kasa dengan 80 nyawa, 1 serangan, 3 bintang. Dan seperti efek macam Boboiboy Blaze dan Gempa, efek kad lawan tidak berkesan. So itulah dia efek Tok Kasa. Next kita ada Rocket Fish dan kali ni adalah 3D punya. Dengan 140 nyawa, 80 serangan, 3 bintang. Dan efek ni tulis tiru serangan salah satu kad yang terdapat di zon menang pihak lawan. So itulah fungsi Rocket Fish. Kita boleh tiru serangan kad pihak lawan kita yang berada di zon menang. So itulah fungsi Rocket Fish. Next kita ada Boboiboy Halilintar. Sekejap make sure kad tu tak jatuh. Okay, Boboiboy Halilintar dengan 100 nyawa, 120 serangan. Dengan seperti Tok Kasa dengan Boboiboy Gempa punya efek kad lawan tidak berkesan. Okay, so itulah fungsi Boboiboy Halilintar. Next kita ada Puputeri dengan 100 nyawa, 3 bintang, 80 serangan. Di sini tulis serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 2 kali. So kalau kita kalah kosong 2 kali, serangan pihak lawan kita tak berkesan pada kita 2 kali. So nyawa kita masih selamat. Tapi untuk round ketiga kena get ready, kalau tidak game over. Next kita ada kad awesome. Dan akhir sekali kita ada Boboiboy Sopan. Yeah. Yo bersinar guys, tengok. Oh cantik. Okay, 4 bintang, 200 nyawa, 220 serangan. Dan event syarat dia adalah kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Boboiboy Solar dan Taufan. Kalau kita pernah guna kad Boboiboy Solar dan Taufan, kita boleh guna kad ni. Kalau kita tak pernah guna kad Boboiboy Solar dan Taufan, kita tak boleh guna kad ni. So bawah ni tulis, ni special sikit ni guys, tengok ni. Okay, serangan pihak lawan tidak berkesan 3 kali. So kalau kita kalah awesome 3 kali, serangan pihak lawan tak berkesan pada kita 3 kali guys. So nyawa kita masih selamat 3 kali. Ingat, 3 kali saja. Untuk round keempat tu kena menang. Alright, so itulah fungsi Boboiboy Sopan Santun. Okay, Boboiboy Sopan je lah. Okay, Boboiboy Sopan, yeah. Alright guys, so itu saja video kita untuk hari ni. Kita dah unpack 9 pack kad Boboiboy Galaxy Card dengan pack apa nama lupa pula, Blazing Frost So kalau korang enjoy video unpack untuk hari ni, dan kalau korang nak tengok Abang Zon unpack Boboiboy Galaxy Card lagi, korang boleh komen di bawah. Dan kalau korang nak tengok Abang Zon unpack kad AR pula, korang boleh komen di bawah juga kalau korang nak tengok. Dan Abang Zon rasa itu saja video unpack untuk hari ni. Dan kalau korang enjoy video untuk hari ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe. Dan tekan lonceng notifikasi tu, so korang tak akan terlepas video-video baru yang akan upload pada channel ini. Dan sekali lagi Abang Zon nak ucap terima kasih banyak kerana sokong Abang Zon, kerana Abang Zon dah dapat 100k subscribers. So terima kasih banyak kepada semua para subscribers atau fans Abang Zon. Alright, jadi Abang Zon akan jumpa korang ke video seterusnya. Bye.